Boleh ke kalau kita nak sekalikan je sesi bertunang dengan nikah? Kalau nak ikut dari sudut agama, tak ada masalah kalau korang nak bertunang dengan nikah sekaligus. Sebabnya dalam Islam tak diwajibkan untuk kita bertunang dulu sebelum bernikah. Majlis tunang ni hanyalah adat, tak diwajibkan sebenarnya. Tunang ni boleh diibaratkan seperti korang berjanji nak menikah dengan pasangan korang. Yang penting semua dokumen dan syarat-syarat yang wajib untuk nikah tu korang dah ada. So korang bolehlah menikah tanpa korang bertunang dulu. Tapi kalau korang nak sekalikan sesi bertunang dengan sesi menikah pun tak ada masalah. Ada 3 kelebihan kalau korang gabungkan sesi bertunang dengan sesi menikah. Pertama, korang dapat jimatkan kos dengan masa korang. Kedua, korang boleh kurangkanlah risiko fitnah sebab korang bertunang lama-lama kan. Yang ketiga, lebih mudah untuk korang buat perancangan dengan jemputan. Sebabnya korang dah sekalikan sesi bertunang dengan sesi menikah. So, tak ada masalah kalau korang nak sekalikan saja sesi tunang dengan sesi menikah. Untuk bakal pengantin, kalau korang takut dengan majlis korang tunggal langgang, ataupun kalau korang takut korang punya majlis ni jadi huru-hara, saya ada sediakan satu e-book percuma 10 kesilapan yang ramai bakal pengantin terlepas pandang ataupun tak tahu. Kalau korang nak dapatkan e-book ni, pergi cari dekat ruangan buyer sekarang. Percuma je tau. Pergi cari sekarang.